Ni, I sangat penat dengan my skin condition right now sebab dia dah ada tiny bump, parut jerawat and makeup I nampak tak smooth. Fikir banyak fikir, then I rancang untuk buat facial treatment and then I jumpa this one dekat dalam TikTok I which is Bitara Medispa and banyak feedback yang baik, so I pun rasa nak try. So, sampai sudah kita di Bitara Medispa dekat Ceras. So, jom I bawa you guys pergi facial treatment dekat Bitara Medispa ini. Best ke tak? Jom kita tengok. Okay, so basically lepas korang dah sampai sini, jadi diorang akan bagi this one form ni untuk korang isi supaya korang dapat tahu apa solution yang terbaik untuk you guys punya skin. Korang dah isi form tu, sementara tunggu diorang uruskan korang boleh tengok testimonial yang diorang bagi dekat sini lebih daripada 5 and banyak gila treatment yang korang boleh buat and suitable untuk orang yang ada masalah skin. Jom ikut saya untuk buat treatment dekat Medispa. Okay, ini adalah beauty consultant I pada hari ini. So basically, first thing first ialah korang kena jumpa beauty consultant untuk buat skin consultation before diorang suggest you any treatment. Then, beauty consultant suggest I untuk buat treatment tu. First thing first, beautician akan cuci muka kita and buang segala kotoran. And then, after that, beautician akan bagi moisturizer dekat kulit kita supaya sentiasa hydrate. Okay, you guys know, this is my favorite part which is dia akan buang kita punya tiny bump, blackhead and juga whitehead kita. Next step, beautician akan pakaikan eye serum untuk 3 kali layer so that I punya jerawat semua kecil. And akan pakaikan eye cooling mask and letak eye di bawah LED selama 30 minit untuk brighten my skin and also reduce redness and treatment for acne. Lastly, beautician akan pakaikan eye sunblock supaya protect my skin daripada matahari. So, selepas selesai, tunggu apa lagi? Payahlah, takkan nak tengok je. Korang jangan risau, Bitara Medispa ni ada banyak cawangan dekat Malaysia ni. Jadi, korang boleh pilih yang berdekatan dengan korang. Jangan lupa walk in atau book. Bye!